Apa yang? Dia sama je lah, cuma yang beza dia kita pilih. Siapa yang cakap? Oh, okey. Kak Syah kenal kat tangan dia dah, Kak Syah. Apa ni? Dia sama je nak naik dengan yang tadi. Cuma beza dia kita pilih yang Englishman atau yang satu. Ya, betul. Dia sama, cuma result dia berbeza. Tapi dia punya lain-lain tu semua sama lah. Tapi mana dia Setting dia sama. Setting dia sama, result berbeza. Okay, this one. Cuma dia tak ada WhatsApp link tu. Next. Kau tak ada record kan? Record? Recordlah dulu. Recordlah dulu. Ni pun story. Nanti share. Letak kat YouTube. YouTube kan? Kat channel. Syazwan je dia. Ni kita paste je. Senang. Lama tak dengar Syazwan. Okay, ni dah kita rename. Okay, yang this one, make sure korang ambil maximize reach of ads. Sama tak invite Syariah? Okay, sebab kita nak dia pergi dekat berapa ramai yang apa orang kata seramai mungkin nak iklan ni boleh di-ads kan. Faham tak? Kita nak orang kita nak yang nampak tu ramai. Dan kita tak nak orang tu nampak berulang kali. Faham tak? Yang this one, orang tu akan nampak berulang-ulang kali. Kalau this one reach, maksudnya maksudnya ramai lah yang akan tengok. Faham? So kita ambil yang reach of ads. Okay, this one kita ambil cap. Okay, pelik sikit lah. So this one kita ambil age. This one ikut you lah. Kalau you dah setting dekat age dengan gender, you ambil lah age dengan gender. Kalau you tak nak setting benda lah tu, it's okay. Okay. Sebab yang bayar duit siapa? Duit you guys. Okay, so this one. Okay, so this one sama juga. Singgit 2 sen. 10. Singgit 2 sen. Jadi kita buat RM10. Risau aku. Okay, ini kita set nak. Okay, this one nak setting sama. Okay. Kita ambil kacang. Disebabkan tuan rumah kata ikut je lah, sama je. So nak ambil kacang juga. Okay. And then this one optional. Laju, cakap laju. Pada berapa dah silat? Berapa ni? Nak ada 50. Next. Okay, dah sampai bawah ni. Okay, this one kita ambil existing post. Ambil existing post, change, kita ambil confused, tak tahu nak pilih apa. Okay, this one. Mana biasa tak ada apa-apa. And then macam biasa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, selawat. Tak boleh? Oh, ada terlepas pandang. Faham? Okay, test. So walaupun kita buat awareness, tadi nak kata dia tak ada button nak WhatsApp apa semua kan. Tetapi let's say kalau customer pergi dekat post tu, apa-apa tak sure macam mana, nampak tak dia ada tulis ni chat on WhatsApp ni kan. So mungkin ada jugalah button tu lah sebenarnya, cuma kita dia tak nampak. Jadi kat sini boleh ajar sama lah, basically sama juga macam tadi tu. Sebab Papa kan buat awareness, memang ada beberapa case ada juga WhatsApp yang masuk. So yang ni sama juga setting engagement dah buat kan. Sama lah lebih kurang. Okay, thank you. Okay, so yang ni sama je dengan ayat yang engagement tadi. Kita cakap, hi, saya
Saya siapa tadi? Cik Ifah dari Mama Sak kerja. Call to action. Cek dulu. Saya Farha dari Mama Sak. Cek. Okey, so yang ni kita dah setting. Apa ya? Chat builder. Chat builder. Add preview. Oh, chat tu jumpa kat mana? Dekat bawah-bawah tu. Nampak tak? Lepas kita dah ambil posting tu, existing posting tu, dia dekat bawah-bawah. Dia hampir ke bawah. Dia paling belas lah tu. Nampak tak? Awak pakai apa? Awak pakai phone ke? Imajinasi. Mak dia yang sebelah tu ke? Betul. Ah. Neneknya kat sini. Selamat lagi ya. Selamat lagi. Tak tinggi. Yang laju dia kan. Yang apa call to action tu kena buat apa? Jelas. Kita lecture je kan pada kita sini. Kita kena add. Terus. Apa? Okay, dah. Settle. Kita dah last step dah ni. Dengan lafaz bismillah, selawat. Okey. Tuan rumah okey tak ni? Tuan rumah okey tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Publish. Nanti kita masuk. Okey. Cik Ifah punya. Nasya. Okey.